Berikan kad ini kepada cikgu yang sentiasa senyum dan ceria. Berikan kad ini kepada cikgu yang sentiasa senyum dan ceria. Senyum dan ceria. Saya ke? Oh, terima kasih. Berikan kad ini kepada cikgu yang garang tapi caring. Happy Teachers Day, teacher. Berikan kad ini kepada cikgu yang garang tapi caring. Allah. Berikan kad ini kepada cikgu yang nampak muda macam student. Berikan kad ini kepada cikgu yang nampak muda macam student. Selamat guru cikgu. Daripada Cikgu Hanif daripada Sunan Umar. Okey, terima kasih Sunan. Berikan kad ini kepada cikgu yang serba boleh. Oh, alright, thank you. Berikan kad ini kepada cikgu yang serba boleh. Selamat Hari Guru. Berikan kad ini kepada cikgu yang sentiasa cantik dan bergaya. Hari Guru, Ustazah. Terima kasih. Berikan kad ini kepada cikgu yang sentiasa cantik dan bergaya. Selamat Hari Guru, cikgu. Berikan kad ini kepada cikgu yang effortlessly funny. Terima kasih. Berikan kad ini kepada cikgu yang effortlessly funny. Selamat Hari Guru cikgu daripada Nur Zara. Terima kasih Zara. Berikan kad ini kepada cikgu yang sentiasa sabar dengan student. Selamat Hari Guru. Oh, terima kasih. Berikan kad ini kepada cikgu yang sentiasa sabar dengan student. Terima kasih Aryan. Berikan kad ini kepada cikgu yang paling fun and sporting. Ini untuk Ustaz. Selamat Hari Guru, Ustaz. Apa ni? Wah, terima kasih banyak. Ini memang pilih Ustaz ke ni? Terima kasih banyak. Okey, nak Ustaz bacakan ke? Berikan kad ini kepada cikgu yang paling fun dan sporting. Betul ke Ustaz paling fun dan sporting? Kenapa? Sebab bila saya macam nak meluahkan perasaan, saya akan luahkan dekat Okey, terima kasih banyak Ustaz, hargai sangat. Okey. Berikan kad ini kepada cikgu yang saya takkan lupakan. Guru. Terima kasih. Berikan kad ini kepada cikgu yang saya takkan lupa. Okey, terima kasih. Berikan kad ini kepada cikgu yang buat saya terinspirasi nak jadi macam dia one day. Untuk saya? Terima kasih. Apa ni? Berikan kad ini kepada cikgu yang buat saya terinspirasi nak jadi macam dia one day. Terima kasih. Saya doakan awak jadi lebih hebat daripada cikgu.